Okay, kalau kita lihat kat situ merupakan piramid. Dua. Memang besar gila. وصلنا اهو يا جدعان. مين اللي عايز يشوف المثلث القصير؟ اهو هناك اهو. Kita dekat tengah jalan ni melalui jambatan Bukit Giza. طب بالنسبه للهرم بقى اللي جدي كان عامله علشان كان الله يخرب بيت جدك يا اخي. في هرم صغير كده كان عامله كافيتيريا يا فين؟ موجود؟ لا يا عم مش موجود. هم شالوه قالوا قرر رساله ولا هو ايه؟ Kita nampak kat sini ada tiga. بنى في مكان ثاني. Satu kecil tu. Spin tidak kelihatan sebab mana besar sangat. Spin tu kecil je. Satu, dua, tiga di sana. Tak nampak kat sini. Okay, sekarang kita sampai dekat piramid. Kita nampak piramid tu. Ya, piramid lebih kurang 500 meter dari sini. Sekarang kita ada di pintu dia. حبيبي مش عارف يتكلم مين افتح يا ابني. انت معاكم خليفه تبقى زاهره. انزلوا كفروك دلوقتي. اطلع ده عليك. كفروا ايه؟ قول له افتح يا عم. مش لابسين عمام النهارده يا جدعان. الحمد لله على السلامه يا جماعه. Polis pelancong. Ya poyo-poyo oi. هو امين. بس الثانيه دي نشوف كده. الحمد لله بس يا جماعه. Pintu masuk kau nampak. كده يا جماعه. قول يا عم. قول يا باشا. ليه الاهرامات جابوا يعني على ما عم بنوه ما كانوش فاضيين. عشان كل ما Yang aku diberitahu datang sini nak pergi zoo. Tak tahu nak pergi ke piramid sekali. كان بيخلوهم يرجعوها تاني. هتقفلني؟ هقفلك؟ هتقفلني؟ انت بتفتح الساعة كام عشان عايز ربع الاسطنبولي بس عشان معانا اسطنبول. Puncak dia. يا جدعان عكس جبنة الاسطن. مفيش جبنة اسمها Memang tinggi. اسمها جبنة مثلثات. يا عم ما تدخلنا يا عم. ده انت راجل رخم صحيح. تأمين رخم. Sambung nanti. معفن. قاصرية. موقع الجريمة. احنا حددنا الموقع. راجل سافر. Okay, sekarang kita dah dekat piramid. Nak tahu macam mana piramid kat depan? Itulah piramid. Yang depan tu sphinx. يا ابو الهول. راقب مبدد على طوله. لا يا شيخ. Tu sphinx. Mana yang buat tu? Sphinx yang mempunyai batu yang besar-besar gedabak. Sampai perasaan ada Hazal Sadiq. Oh Sadiq. Oh ya. Di semua Muhammad Gargas. Ya. Lihat surah. Surah sana. Okey, kita sambung sekejap lagi nak ambil gambar ya. Makanlah. Okey, sekarang dah dekat dalam kawasan piramid. Kalau tengok kat sana. Piramid. Ada yang besar. Okey, terus berbandar kawasan Kedah. Sana pun ada lagi. Ada satu, dua, banyak juga kat sana tapi semua kecil-kecil. Nampak yang paling besar ni jadi tumpuan orang kat sini. Ada yang paling besar kat sini. Ramai pelancong, banyakkannya dari Eropah, Jepun. Malaysia tak jumpa lagi. اشرح بالماليزي. Ada Sadiq min Suri. Suria, daripada Syria. Mau pergi mana? Apa kabar?
Tengok dah pandai cakap Melayu, baru kau ajar sikit. Hai haram tak? Ini piramid yang kedua. تعال تدري إيه. سني ما أنت عارف لهذا المكان؟ هذا المكان لا أعرف عنه شيئا. Dia cakap dekat sini tak tahu apa-apa. Ni bukan orang sini pun kan? Okey. Ikutkan masuk sini kalau orang luar kena bayar. Tapi oleh kerana aku ikut rombongan ramai-ramai dengan Arab, free lah. Kan, tak bayar. Oh, ni puncak. Kelihatan puncak tu sedikit licin. Dari bawah tu berterabur. Maklumlah benda ni dah lama kan. 1000 tahun. Piramid ni sebenarnya merupakan tempat perkuburan Firaun. Yang di mana mengikut kepercayaan dia orang makin tinggi sebuah kubur itu, maka makin dekatlah dia dengan langit. Tu percayaan Karut lah, jangan ikut bodoh tu. Naik flight lagi tinggi sampai langit. Doi, Blat. Cuaca memang panas. Panas belum masuk musim panas. So, nice.